Jadi dalam video berikut ni kita akan belajar untuk type tagline di sini. Okey, mula-mula kita pergi ke teks, kita pilih add a text box. Kita type nasi lemak sambal asli KL. Jadi kita drag dia ke sini, besarkan sikit dan kita tukar font. Pergi ke Canva Sans ni, tekan, kita cuba Bukhari script ni. Kalau ada scroll ke bawah ataupun anda cari di sini Bukhari script, tekan sekali. Jadi kita ada satu font yang cantik kat sini. Dan kita jarakkan tulisan ni, pergi ke advanced setting dan kita pilih sekitar 50. Seterusnya anda pergi ke elements dan type di sini classic lines dan anda tekan enter. Kita nak cari satu line dan letak di atas dan di bawah tagline kita ni, dan anda tekan see all. Kita cari yang free version, contoh dia ni, anda klik sekali dan kita dah dapat satu line di sini, satu ni. Kita turun sikit dan kita duplicate dia. Okay, dia macam tu. Kita pergi ke position dan pilih 180 darjah. Jadi dia akan invert, dia akan terbalik. Jadi kita pilih tengah, center. Okay, nasi lemak ni kita turun dulu. Kita ada satu tagline yang ada line macam ni, nampak klasik. Turun sikit. Dan nasi lemak ni kita kecilkan sikit supaya dia sesuai dalam bulatan ni. Ini kita besar sikit Abang Kasim ni dan kita letak center di atas.